Ada 142 ekor dinosaur yang korang boleh tengok dekat sini. Keluasan tempat ni pula bersamaan dengan 8 kali padang bola, guys. So dekat mana kali ni aku sambung episod ketiga aku di Monkeys Canopy. Yang dekat sini adanya dia punya Dino Desert. Satu tempat taman dinosaur yang mempunyai lebih dari 142 ekor dinosaur lah. Yang menariknya korang boleh tengok dari sekecil-kecil dinosaur sampailah sebesar-besar dinosaur. Yang dekat air pun ada. Macam-macam jenis weh. Aku nak sebut nama tu pun macam-macam. Yang aku tahu T-Rex. Lepas tu Brachiosaurus. Itu je lah yang aku tahu. Satu lagi Raptor. Yang tu aku tahu juga. Tapi rupanya dekat sini bukan setakat tu je kita tahu. Kita tahu lebih banyak lagi nama-nama dinosaur yang pernah wujud. Dan dia juga akan tunjuk dinosaur ni dijumpai di negara mana. Menariknya dekat Dino Desert ni, setiap dinosaur-dinosaur ni bila korang lalu dia akan bergerak tau. Sebab dia ada sensor dan bunyi dia. Itu yang menarik tu. Lepas tu ada tempat lava macam ni. Ada juga tempat yang ada dinosaur ni tinggal tulang-tulang dah. Agaknya sebab panas kat Malaysia ni kan, tinggal tulang je lah. Tapi apa yang menarik kat sini, macam biasalah playground yang punya besar macam ni, anak-anak korang memang happy lah. Ini yang paling diorang suka bermain dekat Dino Desert ni. So korang dah follow aku belum? Aku nak sambung lagi ni.